Nampak ni guys, pecah, tak tahu pasal apa ni. Assalamualaikum. Pagi ni ada runner cermin belakang NS20 Toyota Vellfire tak silap saya. Customer cermin tu pecah lah. So kita datang ni untuk selesaikan masalah je. Inilah dia, cermin dia yang pecah. Jom lagi. Ni dia, cermin dia yang pecah. Nampak ni guys, pecah, tak tahu pasal apa ni. Pecah. So cermin belakang ni dia single layer. Bila dia pecah 1000 ni. So sekarang proses kita bersihkan. So kita tukar layar baru. Kita buat tengah panas dekat bengkel lori. Nampak? Okay, let's go. Few moments later. Alhamdulillah guys, NS20 Toyota Vellfire cermin belakang kita dah siapkan guys. Ni bahagian finishing yang terakhir, kita bersihkan cermin sebelum kita tinggalkan kerja kita. Okay, inilah part yang last sekali. So owner agak pemalu sikit kan, tapi dia steady. Owner steady, tak ada masalah. Kita siapkan dalam masa setengah jam je. Untuk kereta dia tengah tengah panas ni. Okay, so korang yang mana ada masalah cermin kita korang pecah ke, crack ke, nak repair stone chip, long crack, nak claim insurans ataupun buat secara tunai, DM kita, Roger kita bagi. Mantap.